Semua peniaga bazar Ramadan dan Aidilfitri di Negeri Sembilan diingatkan supaya mempamerkan tanda harga jelas dan tidak mengelirukan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Sembilan, Muhammad Zahir Mazlan berkata, kegagalan berbuat demikian merupakan satu kesalahan, malah menjadi paling tinggi dikesan, membabitkan peniaga pada tahun lalu. Dalam pada itu, beliau memaklumkan terdapat 3 bazar Ramadan di negeri ini terpilih sebagai Bazar Ramadan Rahmah iaitu Bazar di Politeknik Port Dickson, Stadium Tampin dan Batu Kikir di Cuasih. Menurutnya, peniaga yang menawarkan menu Rahmah diberikan insentif e-wallet bernilai RM100, manakala pengunjung juga akan mendapat insentif yang sama bernilai RM20. Tambahnya, KPDN juga memberi kad khas diskaun kepada peniaga yang menawarkan menu Rahmah tidak melebihi RM5, yang mana mereka boleh membeli barang mentah untuk urusan perniagaan mereka di pasar raya yang terlibat sebagai rakan strategik KPDN. Malah katanya lagi, peniaga juga boleh membeli belah barangan keperluan perniagaan di program Jualan Rahmah Madani Bergerak yang dilaksanakan KPDN pada harga 10 hingga 30% lebih murah dengan jumlah lebih tinggi agar dapat membeli barangan mentah dengan lebih rendah. Katanya lagi, setakat 2 hari ini, hampir 60 peniaga Bazar Ramadan Rahmah berdaftar dengan KPDN dan bersetuju untuk menjual menu Rahmah.